Sehelai kain, 1000 makna. Secebis benang, sejuta sejarah. Bagi seorang lelaki Melayu, pakaian ini bukan sekadar pelindung tubuh, tetapi ia adalah kulit kedua yang membawa maruah, adab, dan identiti sebuah bangsa yang besar. Inilah baju Melayu. Sebuah busana yang telah merentas zaman, dari pelabuhan sibuk Kesultanan Melaka, hinggalah ke pentas global hari ini. Namun, tahukah kita di mana titik mulanya? Teruskan menonton. Kita kembali ke abad ke-15 di mana pada zaman itu Melaka bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi kancah pertembungan budaya. Sebelum era ini, masyarakat Melayu selesa berpakaian ringkas kerana cuaca khatulistiwa. Namun, transformasi bermula di tangan Tun Hasan Temenggung. Beliau memanjangkan lengan baju, melabuhkan labur kain, dan membesarkan potongannya. Bukan untuk bermegah, tetapi untuk melambangkan kedaulatan. Pengaruh jubah Arab, kemeja pendekar, dan sutera dari Cina diadun menjadi satu identiti baharu untuk orang Melayu. Baju Melayu ketika itu dikenali sebagai baju kurung. Ia seterusnya menjadi baju tradisional orang Melayu yang sangat sinonim dengan perayaan umat Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Malah, ia juga dikenakan bagi majlis-majlis rasmi dan keagamaan, membuatkan baju Melayu ini sangat rapat serta tidak dapat dipisahkan daripada budaya orang Melayu. Di zaman moden, baju Melayu kini terdapat dua jenis rekaan iaitu cekap musang dan teluk belanga. Baju Melayu cekap musang mempunyai 5 butang baju manakala baju teluk belanga mempunyai 1 butang. Reka bentuk butang ini juga mempunyai falsafah dan maksud tersirat. 5 butangnya bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol 5 rukun Islam yang dijunjung di mana 2 butang teratas di atas kolar bererti mengucap 2 kalimah syahadah dan solat 5 waktu, diikuti dengan 3 butang di bawah. Manakala bagi gaya teluk belanga, 1 butangnya melambangkan tauhid keesaan Tuhan yang satu. Bahkan cara samping diikat juga membawa cerita tersembunyi. Jika labuhnya di bawah lutut, si pemakai sudah bergelar suami. Jika di atas lutut, dia masih mencari teman hidup. Di sinilah letaknya adab Melayu bagi menyatakan status tanpa perlu menggunakan perkataan. Tanpa samping, busana baju Melayu ini seakan tidak lengkap. Pada tahun 1866, Sultan Abu Bakar dari Johor memperkenalkan gaya teluk belanga sebagai identiti moden. Tanpa kolar tinggi, lebih ringkas, namun tetap anggun. Manakala di utara dan tengah semenanjung, gaya cekap musang terus kekal sebagai lambang ketegasan pahlawan dan pembesar istana. Zaman berubah. Material bertukar dari kain kapas ke sutera krep, potongannya kini lebih mengikut susuk tubuh moden. Namun, roh baju Melayu tidak pernah luntur. Kini, baju Melayu telah mengalami revolusi slim fit dan penggunaan material moden seperti satin, krep, dan linen. Walau bagaimanapun, elemen asas seperti samping, songkok, dan butang tetap kekal sebagai simbol kedaulatan identiti Melayu dalam majlis rasmi dan sambutan hari raya. Selagi bulan dan bintang menghiasi langit, selagi skin busana ini akan terus disarung. Kerana baju Melayu bukan sekadar fashion, ia adalah janji sebuah bangsa yang tidak akan hilang di dunia.